Tengok ni, kalau ada bangunan baru gini kan, peta kita pun jadi pening. Mana pula tempat ni? Ada dengan sombong. Ada pula wajib. Bawa payung, topi, tepi kupik. Sebelah kiri. Dia nak habis kerja. Kena atau dah basuh lagi. Okey, destinasi kita. Sudah? Kita buat perjalanan ke bandar sebelah Petai menuju ke bandar Tanah Merah untuk menghilangkan rasa-rasa pening kepala. Okay. Sebab ada orang pening kepala petang ni. Dia tak kena di cana kali. Ataupun tak kena nasi ayam penyet Sarah Cafe kalanya. Okey, kita buat perjalanan sambil-sambil menghilangkan rasa berdenyut-denyut. Sarah Cafe apa? Makan nasi apa kari ikan merah ada sat ni. Kami naik kok. Tapi nak air panas. Air panas. Naginya ke bank Islam ni. Biasalah nak bayar kereta dulu. Takut dia banyak hari kan tak jadi nak bayar. Kalau bayar dah tak boleh ni tak? Oh, bayar dah. Ber-12 kan? Okey, kita masuk bandar melalui susu tepi flyover sebelah utara. Inilah bandar Tanah Merah. Dia flyover yang ajaib. Flyover Gajah Putih. Depan sana tu nampak ada kereta boleh dengan ruas kaca kali. Ruas gapo tu. Witi lah ikut lah. Cuci kat dia ke apa weh? Ada PPJ teh helak. Ada tu okey tu. Mungkin bagi-bagi dalam helak kali. Okey, masuk ke susu utara flyover ni masuk ke bandar Tanah Merah. Ada kesumbatan tu mungkin kerana Peti Sabtu ada uptown di tengah bandar tu. Jadi orang agak bersesak-sesak lah. Rasa uptown. Tambah pulaknya dah mula cuti sekolah. Aku ramai lah orang tu ubiknya. Ramai pengunjung ke bandar Tanah Merah ni. Pada waktu teh. Terutamanya pada waktu petai ada event macam uptown pasar petai gini lah. Memang sombak tu. Macam nak raya. Lepas kita nak masuk keluar mana ni? Pagi-pagi esok lah kan. Kita redah dulu kan. Nak undur tak redah. Orang pasal pagi. Kita duduk pagi tepi tu.
Kalau tanah merah setahun ni, KB lagi. Okay, kita lalu terperangkap masuk ke kawasan lorong emas tu. Logo kereta tepi AC tu. Okay. Lorong emas tu ke Kak Long? Lorong emas tu ke? Sibuk ke situ? Logo Kedamah. Lorong Kedamah. Jujur Beginilah suasana Tanah Merah sebelah Petai Sabtu. pada hari cuti. Terutamanya pada hari cuti sekolah macam ni lah. Bersesok-sesok macam orang lupa dah ni. Raya. Macam nak raya. Ada tiga lorong. Mani. Pak parking kereta ke Kita tepi bui ni lalu satu dia. hal. Gitu dah. Kalau sebelah luar tak boleh parking ni kini ni. Nampak ceritanya. Apa cerita ayah lah. Musim master nanti lagi UKM ni kot nanti. UKM tu duduk kawasan Pak Adik. Pak Adik tu nak pergi Pak Kak Long mungkinnya jauh. Tak jauh. Situ. Mi dengan abang nak duduk pun 9 hari. Kalau cuti sekolah ke? Kau pergi tu? Mi nak habis cuti sekolah 9 hari tu. Tak. Boleh tak ni? Banyak tempat akan boleh pergi. Bukannya pergi situ saja. Kena sewa homestay nak duduk lama. Sewa homestay lah. Dia nak tubik kau dia tak saya tubik. Aduh. Genah ada. Tu baru genah. Balik kiri kau kan Okay. Balik kiri segenap tak ada lagi. Tak nampak segenah pun. Tak ada nampak. Budak belajar taekwondo ni kena belajar tu yang bisa taekwondo siapa besar apa bagus lah. Tak ada nak buka ada keking. Kamu sangat tinggal. Kena bersenam. Mak kau. Enggak, kali. Mak tu. Mak. Anak mak. Oh, hari ni baru hari Sabtu. Mana guys? Dahsyat lah Tanah Merah ni. Tambah orang-orang dek macam dek bukit bunga. Main beli. Cik you mari sini. Mari Tanah Merah. Kalau pengalaman ngajar macam ni. Cik aku kau dah tu ni. Cari bari. Macam bari sini. Tanah Merah. Tanah Merah ada bank. Ada bank juga macam tapi kat mungkin banyak boleh terpilih lah kita kata. Dia banyak tempat. Bukan kata sudut tu je ada. Tanah Merah ni Tanah Merah Hilir, Tanah Merah Hulu, Tanah Merah Jatuh, Tanah Merah kawasan Kilang buka belakang ke Pak Penjuru buka. Pak Penjuru langit dan bumi. Tak beli weh. Ni kau ni. Kira ramah ni orang tak beli lagi. Tak beli rahmah lagi. Kalau nak beli kena beli pagi Kak Long. Esok. Apa je masuk. Seni kan. Beli boleh karek. Milih karek sesuai lagi. Ada tak ada belah nak beli. Nak beli sabun. Pencuci. Kuat adik bebas kemas. Umi kalau kami banyak mi bubuh dulu sekali ke takutnya bahannya lagi. Lepas tu duduk sebentar mi pos kat mi bubuh. Sikit pula. Pada tu kain banyak. Kalau mi bagi 2 kain tu bagi 2 pada sekali tu
So, nak budak cuci, kita jangan bubuh banyak dah. Oh Minum kain. kopi tiap mak. Oh tu. Ada kuning tu. Ni. Ni nasi ayam. Kopi tiap mak kita nak beli. Beli ke pada? Beli tu dumpling. Lempling. Situ lah. Nak gimana kita ni? Gila, makan-makan dulu. Bayar ni nak peti tu. Makin berbayar situ. Alah, ke mana? Kalau. Sanyo kita tidur tak jauh. Salah makan nasi ayam. Nasi pulut. Dah lewat tu makan tadi. Satu beli dua makan. Di kapal tu. Toki kau kali jadi makan-makan daging tu. Mana ada beli pulang. Toki nung lah. Mana lagi? Toki belimbing tu lah.